Welcome back guys to my YouTube channel di mana tempat yang tak dirancang menjadi konten. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. So, untuk konten hari ni, saya sebenarnya nak buat konten unboxing. So, barang yang saya nak unboxing ni sebenarnya barang-barang yang saya akan guna untuk projek aku yang akan datang. So, apa projek tu? Korang stay tune. Tapi rasanya kalau korang tengok konten ni nanti, saya rasa korang dah boleh agak dah apa projek saya tu nanti. Sebab barang-barang yang saya beli ni sangat-sangat obvious. So, tunggu apa lagi? So, let's start unboxing. Alright, so saya ada 7 item. Dan 3 daripada 7 tu saya dah buka dah. And saya akan tunjuk yang saya dah buka dululah. Okay, so item yang pertama. Tada! So, benda ni macam yang aku cakap, barang yang aku beli sangat obvious. So, korang boleh teka dah aku nak buat apa untuk next content. So, the first item is bed cover. Bed cover, benda ni macam kita guna untuk letak atas tilam. Lapik atas tilam tu. Saya beli dekat Shopee dengan harga yang sangat-sangat murah. Tetapi kualiti dia agak baguslah untuk harga yang murah ni. Kalau tak salah saya beli berbelas-belas je, tak sampai puluh pun. Saya akan letak semua link barang-barang yang saya beli ni dekat description. So, korang boleh tekan. Untuk item pertama ialah mattress cover. Tiding! By the way, yang saya beli ni adalah queen size. Sebab tilam saya queen size. And benda ni saya dah buka dulu sebab saya dah basuh. So, tinggal nak guna je lagi. So, maksudnya bila saya dah buka macam ni, so maksudnya projek saya tu tak lama lagi lah. Kemungkinan esok, minggu depan, kita tak tahu. Stay tuned. Kita bergerak ke item kedua. Item yang kedua, kalau kita beli bed cover, kita mestilah beli bed sheets. So, saya beli yang satu set punya dekat Shopee juga. Sebab Shopee kan murah. Okay, saya beli satin bedsheet sebab saya suka kain satin. Dia sangat lembut dan licin. And dia agak sejuk guys. Dia tak macam cadar tilam yang biasa, yang cotton, di mana kalau kita baring atas tu dia panas. Tapi yang ni dia sangat-sangat lembut, licin dan sejuk. Okay, dan rambut pun tak gugur kalau pakai yang ni. So, yang ni dia ada dia punya cadar tilam size queen. Dan dia bagi cadar bantal. Cadar bantal ada 2 set dia bagi, which is standard lah. Cadar bantal memang akan dapat 2 set. Dan cadar bantal guling, which is bantal peluk. Okay, sebab saya ada bantal peluk. Kemudian kita ada the last one. Ini yang last, which is cadar untuk comforter. Cadar comforter, which is dia ada zip dekat. Dia ada zip tau. So, korang senang nak pakai. Sini. Korang buka zip. Korang boleh masukkan comforter korang. Sebab sebelum ni saya punya comforter dia tak ada sarung. That's why saya beli ni supaya saya boleh sarungkan comforter. Gitu. Okay, itu item yang kedua. Moving on to the next item. The third item. Item yang ketiga, sebenarnya saya dah lama beli. Dari tahun 2023. Saya dah peram barang ni selama 2 tahun. Kenapa saya peram? Adalah sebabnya. Dan saya akan explain benda ni dekat the next content. Okay. So the third item is actually wallpaper.
warna hitam dan dapat sekali dengan dia punya scraper. So since benda ni dah lama, saya dah buka juga, dia ada debu sikit dekat situ. So kenapa saya beli wallpaper ni? Kalau korang perasan dekat pintu bilik saya, warna pintu tu adalah warna asal kayu pintu. So saya tak suka warna tu. So saya beli wallpaper warna hitam ni untuk cover pintu tu, sebab saya tak nak cat. Kalau cat, saya tak pandai sangat nak mengecat. So saya rasa better saya guna wallpaper je dan juga jimat bajet. Sebab kalau beli cat, kalau kita beli satu tong cat tu, kadang-kadang ada lebih. So kalau ada lebih, tak tahu nak simpan dekat mana. At least kalau kita beli wallpaper, kalau ada lebih, kita nak buang pun kita tak rasa sayang sebab dia murah. Kalau beli cat mahal. So kalau ada lebih tu kita sayang nak buang. So itulah kenapa antara sebab saya guna wallpaper. Moving on, item keempat. Okay, sebelum saya start unboxing item keempat, saya nak pakai sarung tangan dulu sebab dia berdebu. Just like I say, saya suka sangat peram barang dalam bilik ni, so dia berdebu. Tapi item ni taklah lama sangat kalau nak compare tu dengan wallpaper tadi. Item ni baru 1 bulan. Baru 1 bulan saya beli dan dia dah berdebu. Sebab saya simpan dia lama sangat. Which is, apakah dia? Kita lap dulu. Ni item nombor 4 guys. Item nombor 4. Saya rasa daripada barang-barang ni korang dah tahu dah apa saya nak buat untuk next content. Benda ni sebenarnya viral tahun PKP dulu, di mana semua orang ikut trend ni. Tapi saya tak sempat nak follow trend ni sebab dulu saya tak ada duit nak beli benda macam ni. Baru sekarang ada duit. So I bought LED light strip. So saya cakap benda ni dah lama viral tapi saya baru nak buat. So saya beli yang 40 meter. 40 ke 20 meter, saya pun tak ingat. Tapi panjang jugalah sebab bilik saya ni besar. Jadi saya beli yang banyak colour tu, bukan yang satu colour je. So dia ada remote. Dan ni dia punya kabel. Ni baru buka tau. Barang dah sebulan lebih sampai tapi saya tak buka, saya tak check. So hari ini saya nak check dia okey ke tidak. Mari kita check. So saya tak tahu macam mana dia punya cara nak pasang ni. Okay. Oh okay. Okay, kepala dia pakai yang USB. Dia USB punya. Dan dekat bawah ni ada dia punya macam connector. Connector ni korang sambung dekat dia punya wire dekat sini. Kita try je dia on ke tak. Kalau tak on, kalau tak salah saya masih boleh di refund kod. Tapi kalau tak dapat pun silap saya juga sebab saya tak review di awal-awal. So kita tengok sikit. Saya punya plug jauh, so sekejap saya bergerak dulu 1, 2, 3. Oh my god, tak on lah. Sekejap. Nervous. Nervous siot. Okay. Dapat. So selamat. Okay, kita try. Kan dia ada remote, kita try. Saya tak tahu ada bateri ke tak. Rasanya ada kot. Plastik bawah ni kena buka. Dia macam ada plastik ni, korang kena tarik baru boleh try. Contoh off. Dia off. Okay, kita on balik. White. Okay, ni lampu putih. Ni biru. Ini hijau. Ini merah. Okay, tadi item yang keempat. Next item. Item yang kelima. Again, saya guna ni sebab barang tu berdebu. Okay, item yang kelima ni agak besar sikit. Sorry guys, sekejap. Ayo. Okay, benda ni. Nampak tak?
Dia berat tau. Dia sangat-sangat berat. And barang ni barang yang mudah pecah. Okay. This is so big as hell. Ini adalah frame gambar. Frame gambar untuk saya punya puzzle. Sebab hari tu saya pergi KL, saya ada beli puzzle anime ni. Saiz dia, saiz puzzle tu kalau tak silap 50 dan 70 cm lah. So saya beli dia punya frame sebesar 50 dan 70. Atas 50, atas ni 50, panjang dia 70. Dia bukan cermin guys, dia macam plastik. Kalau korang nampak berkilat-kilat tu, nampak tak? Yang tu macam plastik Lucina. Dia tak pakai cermin. Okey lah, sebab kalau guna cermin kan kadang-kadang kalau dia orang hantar barang, kalau dia orang post benda besar macam dia kan, kadang-kadang cermin dia pecah. So it's good kalau dia orang guna plastik macam ni. So I bought 2 sets of this because I have 2 sets of puzzles. So if I would rate this photo frame, actually photo frame ni agak pricey but not really. Saya tak ingat tapi saya beli 2. Tapi di sini saya nak tekankan sangat berbaloi dengan harga yang saya belilah. Itu je. Next item. Tadang! Okay. Ini adalah item yang ke-6. Ini adalah, kita buka dulu. Okay, benda ni saya dah lama target nak beli. Tapi saya ragu-ragu. Sebab apa saya ragu-ragu? Sebab saya tak tahu ketahanan dia. So saya tak tahu nak beli ke tidak. In the end, saya beli juga. Okay, saya buka sekejap. Benda itu adalah wallpaper. Wallpaper dinding yang bentuk corak bata-bata tu. Nampak tak? Nampak tak dia punya corak batu-bata tu? Saya beli warna putih punya. Dan saya beli 10 meter. Okay. Saya beli ni sebab saya dalam bilik ni saya nak buat satu sudut khas untuk saya buat video ataupun apa-apa je lah, ruang belajar ke apa ke. So saya nak nampak macam ala-ala Korean wall, macam tu lah, estetik lah kan. Kenapa saya cakap saya dah lama nak beli tapi saya tak boleh beli sebab saya banyak tengok review, orang cakap benda ni tak bagus sebab dia akan melekat dekat dinding. But then I was like, bagus lah kalau, tapi but then saya macam, kalau dia melekatkan dinding memang bagus pun sebab memang niat saya nak biar dia kekal lama dekat dinding. So saya pun beli juga in the end. So okay, ini item nombor 6. Korang boleh tekan item nombor 6, tekan link item nombor 6 dekat description box. Next, the last item, barang yang ke-7. Barang ni dia sama dengan wallpaper tadi. Saya dah lama, bukan saya beli, actually kakak saya yang beli. Ya, sama juga tahu, tapi ini lama lagi, kot rasa tahun 2022. Time tu zaman PKP. And dia beli tapi dia tak pakai, dan dia bagi dekat saya. Bila sampai kat saya pula, saya pun rasa macam belum ada niat nak pakai lagi sampailah hari ini. So saya rasa macam saya nak unboxing barang tu sekarang sebab dia dah lama sangat dalam bilik dan dia lah barang yang paling berdebu dalam bilik ni kalau nak compare tu dengan item-item yang lain. Okay, ini adalah item terakhir saya dan saya tak nak letak atas silam dan saya tengah shoot atas silam sekarang, yes. Sebab dia terlalu berdebu dan bau debu. Korang pernah tak hidu bau debu? Itulah yang saya tengah hidu sekarang. Dia punya bau tu memang saya tak boleh hidu. Dia macam ni lah.
Kalau saya tak nak pasang sekarang sebab tak ada space dalam bilik ni. Tapi kalau saya dah siap pasang, saya akan show dekat the next content yang saya nak buat nanti. So, ini adalah salah satu sampel yang ada dalam kotak. Dia warna putih. So, kalau saya dah siap pasang, korang boleh tengok lah. Okay guys, itu saja barang-barang yang saya nak unboxing hari ni. So, please stay tuned for the next content apa yang saya nak buat dengan barang-barang ni. Tapi saya rasa korang mesti dah tahu kan apa saya nak buat. Sebab barang-barang ni, semua barang-barang dalam bilik. Saya dah bagi hint. So, korang boleh teka apa konten seterusnya yang saya nak buat. So, please stay tuned and goodbye. Jangan lupa minum air. Bye-bye.